Assalamualaikum semua and welcome back to my channel. So, dalam video kali ni aku nak share sikit lah pasal berapakah kos untuk menjaga 250 ataupun spesifiknya nak jaga motor macam aku lah. Macam korang tahu motor yang aku pakai sekarang Z250. Sebab ada 2-3 orang tanya macam mana maintenance tahun, berapa kadar tukar minyak hitam, berapa modal nak kena keluarkan. So dalam video kali ni aku akan bagi, tak adalah harga yang tepat, tapi anggaran sebab dia babak maintenance ni ada certain dia ikut atas self preference. Maknanya ikut atas owner tu sendiri lah, dia nak pakai tayar mahal ke, tayar murah ke, minyak hitam mahal ke, minyak hitam murah ke. So yang ni aku buat ikut on baseline aku lah, maknanya macam mana aku jaga motor aku. So first kali kita akan borak pasal minyak hitam lah. Okay, untuk minyak hitam ni, macam aku sendiri, aku penggunaan motor ni, aku sebulan tu anggaran penggunaan aku dalam 1000 ke 2000 k mileage lah. Maknanya dalam sebulan aku, perjalanan aku gunakan motor ni dalam 1 ke 2000 mileage, 2000 km lah mileage dia. So bila macam tu, aku biasa aku tukar minyak hitam dalam range 3 ke 4,500. Maknanya daripada 3,000 ke 4,500 aku akan tukar minyak hitam lah. So kita estimate dalam, aku tukar minyak hitam dalam 2 bulan ke 3 bulan sekali lah, tengok pada penggunaan macam mana. So untuk penukaran minyak hitam, sekali tukar, sebab aku tukar sekali dengan oil filter. Maknanya setiap kali aku tukar minyak hitam aku tukar oil filter. So anggaran kasar untuk aku servis minyak hitam sekali dengan oil filter dalam 150 ke 200 lah. So sekali servis 150 ke 200, kita genapkan dalam setahun aku servis 5 ke 6 kali lah. So 5 ke 6 kali, 5 ke 6 kali maknanya setahun aku perlukan dalam 1000 ke 1200 lah untuk servis minyak hitam saja. Okay, tu yang pertama lah. Maknanya macam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali aku tukar minyak hitam lah. So roughly 1000 ke 1200 tu untuk minyak hitam. Seterusnya kita cerita pasal tayar. Tayar ni dia macam aku pakai Pirelli Diablo Rosso Sport dengan Maxxis Extra Max. Tu dua tayar yang aku dah pakai lah. Macam penggunaan aku, setahun aku akan pakai sekali tukar tayar depan, 2 kali tukar tayar belakang. Tu aku punya macam calculation aku lah. So untuk sekali tukar tayar depan dalam 300 ke 300.5, tengok pada jenis tayar. Lepas tu tayar belakang aku tukar dalam 3 ke 400 lah harga untuk satu tayar. Jadi roughly setahun aku memerlukan dalam 1000 ke 1200 lah untuk tukar tayar depan dan belakang untuk penggunaan setahun. So kat situ dah 2400 macam tu. Okay, tu untuk minyak hitam dan tayar. Seterusnya kita cerita pasal road tax insurance. So road tax insurance ni dia memang tak tahu kau kena renew kan. So macam untuk aku punya road tax insurance aku tak mahal lah. Macam road tax RM50 kita dah tahu untuk 250. Manakala untuk insurans aku dalam anggaran 400.5 ke 500.5 lah. Tengok pada insurans apa yang kau pakai, berapa sum yang dia ni lah, berapa sum yang kau masukkan, kaki in. Macam aku, tak silap aku tahun ni lah, tahun lepas aku renew road tax insurance dalam 500.5 macam tu lah. Maknanya 500 insurans, RM50 road tax. So kat situ kita dah kira dah berapa lah, 2000
2,950. Mana kat situ pun dah anggaran dah dekat 3,000 lah. Okay, tu untuk benda penting lah. Terusnya kita kira benda kecil-kecil. Okay, benda kecil-kecil tu benda apa pula? Benda kecil-kecil tu adalah benda wear and tear. Sebab minyak hitam memang kita harus tukar. Tayar kita akan memang harus tukar kak. Macam brake pad, rantai, apa lagi? Minyak brake, apa lagi VC ke apa tu semua aku kira barang wear and tear dengan kira servis lah. So untuk wear and tear dengan servis ni benda kita tak buat selalu tau. Kadang-kadang kita buat 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, kadang-kadang setahun setengah. Tengok pada cara penggunaan macam mana. Macam aku ada certain servis tu orang buat 2 tahun sekali. Aku setahun setengah dah kena buat lah. Bawa motor cepat otak. Memang servis cepat lah. So untuk barang-barang wear and tear tu aku akan reserve most likely dalam 600 lah, 5 ke 600 lah untuk wear and tear. Sebab dia kadang-kadang benda-benda macam ni dia orang kata unexpected. Ada certain kena tukar tiba-tiba, ada certain dah sampai mileage dia kena tukar. So yang tu aku buat anggaran dalam 5 ke 600 lah. Tak habis 1,000, tak habis 1,000. So 1,000 tinggi sangat. So macam VC, apa lagi, tukar fuel filter ke, tukar air filter ke. Macam air filter tu kalau kau pakai yang standard dia tukar 2 tahun, setahun sekali macam tu lah. Maknanya mileage dah 10,000, 15,000 baru tukar. Tapi macam aku pakai aftermarket punya ni tau, aftermarket punya air filter. Jadi aku punya servis tu lagi cepat lah. Macam aku setiap kali aku tukar minyak hitam aku akan servis. Aku akan servis sekali dengan air filter. So yang tu aku kira sekali lah untuk aku punya, untuk aku yang tu dalam sekali servis RM20 macam tu lah. So rasa tu je kot. Sebab aku nak cerita pasal VC, pasal service fault, mono ke apa tu semua aku tak perlu nak cerita. Sebab kalau kau beli motor baru ke apa, yang tu kau tak fikir lah. Kalau motor second pun tengok lah, kalau owner jaga lah kau. Kalau tak jaga bermodal lah. Tak apa, yang tu aku buat video baru, video lain lah. Aku nak cerita pula macam mana macam mana kalau kita baru beli motor second, apa nak kena buat, berapa nak kena standby, apa nak kena check. Yang tu video akan datang lah. Yang ni aku dah nak cerita roughly berapa setahun aku perlu spend. So tadi kita kira-kira balik, last kira tadi 2,950 kan, tambah 500 ke 600 aku genap jadi 36, 37 macam tu. So kita bahagikan kepada 12 bulan. So estimate untuk kau simpan untuk sebulan ni bukan termasuk bayaran motor tau. Ni untuk servis sahaja, servis dengan wear and tear. Roughly dalam 300 ke 400 sebulan. Tu untuk servis tau, bukan masuk bulan-bulan lagi. Kalau bulan-bulan ni kira lain pula. Itu aku punya anggaran lah untuk aku sepanjang aku pakai motor ni. So aku pakai motor ni pun dah dekat setahun lebih lah. Aku beli bulan 8 2023. Sekarang bulan 1, bulan 2, setahun setengah lah, lebih kurang plus minus. Mesti kau cakap mahal lah bang, setahun dah dekat 3,000, 4,000. Dia macam ni tau. Sebab aku cerita tadi, aku sebulan aku jalan 1,000 ke 2,000 tau. Jadi bila banyak jalan, banyak lah nak kena jaga. Sebab aku jenis jaga motor tau. Maknanya aku dah tahu aku bawa macam mana. Jadi nak tak nak kena jaga detail sikit lah. Kecuali kalau macam member aku tu kadang-kadang sebulan mileage 100-200 so, itu pun kadang-kadang tak sampai. Itu lain lah. Kalau banyak parking, kurang lah dia punya servis.
Kalau macam aku buat daily tu, orang kata kos anggaran kasar tu padu. Lepas tu dia berkata pada orang pula, kalau kau orang guna barang yang murah sikit, okay, servis dia tak keras sangat. Kalau kau orang barang yang lagi mahal, servis lagi mahal. Sebab 250 ni pun dia punya servis memang nak dekat-dekat ke orang kata motor besar. Sebab dia pun macam orang kata apa, pre motor besar. Dia macam batul loncatan untuk kau start main motor besar. So nak tak nak, servis kena maintenance dia kena adab lah. Itu belum kira kalau motor kau rosak tiba-tiba ke apa ke, tu lain cerita lah. Sebab tu kita servis ni kita kena detail sikit, supaya kita dapat mengelakkan kerosakan yang tak dijangka. Oi, kalau sekali rosak menangis. Ini bukan kapcai pun kadang kena sakit, 250 akan kena lagi lah sakit. So terpulang pada korang lah. Macam tu, itu aku punya self preference lah. Maknanya aku punya guideline aku macam mana aku jaga motor aku. Kalau korang nak ikut boleh, kalau korang tak nak ikut pun tak ada masalah. Tu pulang pada diri sendiri lah. So memang orang cakap, bang, minyak hitam boleh pakai 5,000, kenapa nak tukar awal? Dia macam ni tau. Macam dia setiap penggunaan motor tu, setiap pengguna, cara guna motor dia lain-lain. Maknanya kalau lagi tekan motor tu, lagi kau perah, lagi cepat lah dia kena servis. Macam aku ikut cakap mekanik aku pesan, yang bawa 250 ni berdoa lah bawa slow. Dia cakap memang berdoa bawa slow. Paling-paling RPM 10, RPM 11, benda RPM sampai 13 sedap lah tarik. So langkah penjagaan dia kata sarankan 3 ke 3.5 dah tukar. Tapi kadang-kadang aku tak ada duit kan. Yang tak ada duit tu tarik lah belakang sikit, tapi bawa tu berhemah lah. Tak ada nak tegak sepanjang masa. So tu je kot video aku kali ni. Sebab aku nak cerita panjang pun payah agak, nanti jadi panjang video. So aku just cerita roughly lah, berapa aku nak jaga, berapa aku keluarkan modal setahun untuk membela si budak ni. So aku rasa tu juga video aku, untuk video aku kali ni. Aku harap video ni bermanfaat lah. Dan pada sesiapa yang nak start main 250 tu, korang boleh lah kira-kira balik, cukup tak duit. Kalau tak cukup jangan ambil, nanti menyesal macam aku. Tak menyesal sangat, sebab motor sedap kan. So jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. And see you guys in the next video. Assalamualaikum. Gerak lu.